Assalamualaikum, hai korang. Selamat kembali ke YouTube channel Cik Man Rock TV. Okey, untuk video kali ni Cik Man tak sok ikan, tapi Cik Man nak petik. Nak petik apa? Cik Man nak petik buah mempelam harum manis. Kat rumah Cik Man ni ada dalam beberapa pokok pelaharum manis yang mak Cik Man tanam. So sekarang ni tahun ni menjadi agak banyak juga memandangkan musim kemarau yang agak panjang. So buah pun agak lebat. So sebabkan banyak kawan-kawan pun ada request apa, jadi Cik Man balik hari ni untuk ambil lah sikit yang mana yang agak-agak dah boleh untuk kita petik tu, kita akan petik lah. Ok, let's go. Ok, inilah pokok pelaharuman ni buat Cik Man. Tengok ni, jap, nampak ni lebat buah dia. Ada yang balut, yang tinggi sangat tu memang tak terbalut lah. So dia ada satu kat sini dan ada lagi 3 lagi pokok dekat kawasan ni. So inilah pokok harum manis yang ditanam di rumah Cik Man dekat sana, sawah padi. So inilah nampak lebat buah-buah dia. Ok guys, jom kita mulakan operasi memetik buah harum manis. Mantap. Atas tu boleh ambil lah Cik Man. Atas sikit kuning. Kuning dia dah kuning dah tu atas tu kan. Ni apa? Hidup kat bawah. Besok ikan. Saya buat video pasal apa? Daripada jatuh kat kepala aku je kan. Tak cukup pingsan dan ni video kat bakso sebelah. Yang sebelah ni adik Man, dia kuning ni sebelah ni. Ni hak kembang ni, tak kembang sebelah ni. Mana? Ni. Ni Mana tu tinggi ni? jatuh pecah. Oi, jatuh pula. Oi. Oh ni sini ni Ada sebelah lagi. Ambil. Ada 3-4 biji. Ni hak sebiji ni. Yang hak ni pun dah tua sudah rasa ni. Oh, dah habis. Ambil yang tua. Okey, tu pasal. Ada di mana ni lah di tinggi. Dah apa pun semua dia apa. Dia di dalam ni tak boleh nak masuk ni. Besar sangat.
Kucing siapa tu? Betul kilo 2 biji dah ikut saiz kan. Mau ambil bekas lah. Boleh dia pakai saiz. 2-3 biji bagi dia. Cari satu tu. Okey dah. Ada lagi? Kecil. A few moments later. Okey, inilah hasil kita. Banyak jugalah orang kata. Ni mocha ni, apa dia buat ni, bagi jatuh je. Satu baldi kita dapat Berapa banyak? Satu baldi. Satu baldi So inilah buah kita. Ada yang dah hampir masak dan ada yang orang kata belum lagi masak lah, tapi kita boleh peram dia lah nanti. InsyaAllah lah. Kalau kena yang manis tu, manis lah. Setakat ni Cik Man makan yang peram, manis juga. Still manis So inilah buah dia. Saiz dia mantap-mantap tengok ni. Saiz babun Saiz babun ni sekilo berapa ringgit. Sekilo berapa ringgit ni. Nampak besar tapak tangan tu. Okey korang, kita jumpa lagi dalam konten-konten yang menarik akan datang Okey. Bye.